wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin yang dihormati sekalian, semestinya lah para hadirin di alam maya. Izinkan saya mulakan majlis ilmu ini dengan serangkap pantun. Di pagi hari munculnya mentari, cahaya lembut menyinari desa. Sesi telaah bersama penulis kita dekati, wadah ilmu penuh berharga. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat ilahi kerana pada hari ini kita berkesempatan dengan penulis kita yang sangat prolific ya dari segi keilmuannya, ya, dari segi ilmu falsafahnya, ilmu ketamadunannya, iaitu Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur bicara telaah buku, iaitu Perpustakaan Sultan Abdul Samad Universiti Putra Malaysia yang sudi menjemput saya untuk mengemudikan majlis yang penuh bermakna ini. Jadi sebelum kita meneruskan sesi bicara ini, Doktor, saya izinkan saya untuk membaca sedikit biodata Doktor untuk maklumat semua para pendengar, para penonton. Dr. Ratna Roshida Abdul Razak ialah seorang Profesor Madya di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia. Berlatar belakangkan bidang psikologi kemanusiaan, beliau kini memfokuskan kajian dalam bidang falsafah kemanusiaan, pembangunan insan, psikospiritual Islam dan pendidikan berteraskan nilai. Antara fokus utama penyelidikan beliau ialah pembangunan insan melalui pendekatan heart-centered spirituality, iaitu spirituality berasaskan hati, dan model 3A's, awareness, awaken and action. Beliau juga aktif menghasilkan penulisan akademik dan karya reflektif yang menekankan kepentingan ilmu, adab dan makna dalam pembinaan manusia ke arah membangunkan masyarakat sejahtera yang berjiwa tempatan, beradab dan berteraskan nilai kemanusiaan. Jadi saya rasa saya tak perlulah nak mengulaskan apa-apa buku ni sebab kita serahkan kepada pakar untuk membicarakan tentang buku yang bertajuk Pembinaan Tamadun Bangsa di Era Pasca Pandemik. Jadi Doktor, sebelum kita masuk kepada idea-idea utama dalam buku ini, boleh ke Doktor kongsikan apakah sebenarnya yang menjadi dorongan utama untuk Doktor menulis buku ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lebih dahulu, terima kasih banyak pengemudi kita, Profesor Madya Dr. Kuhasnita. Juga terima kasih saya untuk pihak Perpustakaan Sultan Abdul Samad UPM, khususnya Jawatankuasa Penyelenggaraan Pembudayaan Membaca UPM, kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama membuat perkongsian pada pagi ini. Dan seterusnya untuk para hadirin yang berada di alam maya kerana sudi untuk bersama saya pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi juga terima kasih untuk Dr. Ku di atas sedikit pengenalan tadi. Jadi berbalik kepada soalan Doktor yang Doktor ajukan tentang apa yang menjadi motivasi saya untuk menghasilkan tulisan ini. Jadi dengan mudah saya nyatakan bahawa ini lahir dari hati saya apabila melihat, kita katakan, keadaan kita rakyat Malaysia, apa sebenarnya yang akhirnya yang kita ingin perolehi, dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita ni menuju ke arah mana. Jadi dalam hal inilah saya sebagai pendidik seringkali isu-isu kemanusiaan itu terlalu dekat dengan saya. Jadi inilah yang menjadi dorongan utama untuk saya menghasilkan ataupun cuba untuk berkongsi idea tentang bagaimana seharusnya sebenarnya kehidupan ini perlu dijalani, khususnya kita sebagai manusia. Sebab itu kalau dilihat tulisan saya ini, ia berkisar tentang manusia dan kemanusiaan itu. Dan khususnya kemanusiaan dari segi aspek dalaman. Sebab itu dalam tulisan saya banyak menyentuh tentang
jiwa, tentang nilai dan khususnya tentang hati. Kerana secara hakikatnya bila sebut sahaja manusia, kita kena sedar bahawa kita adalah spiritual being, makhluk spiritual yang berada secara fizikal. Jadi dengan kata lain, komponen asas kita adalah spiritual, iaitu organ yang menjadikan kita sebagai manusia itu organ hati. Dan itu yang seharusnya diberi penekanan. Jadi kehebatan kita bagi saya asasnya di situ, dan seterusnya komponen lain iaitu intellectual dan juga physical, yang mana di setiap organ tersebut ada, di setiap komponen tersebut ada organ-organ yang kita perlu memberi hak kepadanya. Jadi dalam hal itulah bila melihat bagaimana kita seakan terlalu memberi fokus kepada perkara luaran, sehingga kita lupa kepada siapa kita sebenarnya. Dan khususnya kita katakan apa makna kita sebagai seorang manusia dalam segala aspek kehidupan. Ya, ada kala kita sebagai individu, kita hamba bagi Tuhan, kita juga sebagai ibu bapa kepada anak-anak, kita sebagai guru pendidik kepada peraja kita, dan obviously kita juga sebagai warga kepada negara Malaysia kita yang tercinta. Jadi dalam hal inilah saya melihat perlu untuk saya ke depan berkongsikan idea tentang bagaimana kehidupan itu seharusnya dijalankan, bagaimana kita sebagai manusia memanusiakan diri kita, terutama dalam konteks kehidupan yang kita melihat seakan-akan kehidupan luaran itulah yang memaknakan kehidupan kita. Walhal makna kehidupan, makna manusia itu perlu dilihat dari dalam. Jadi inilah yang saya rasa yang banyak menginspirasi saya untuk menghasilkan tulisan sebagai wadah dakwah saya, untuk berkongsi ilmu saya dengan kalau dalam kepada khalayak khususnya. Menarik sekali ya, tentang ya apa yang mencetuskan dorongan kepada Dr. Ratna untuk menghasilkan karya ini ya. Satu motivasi yang panggil apa, mungkin boleh memberi inspirasi juga kepada orang lain yang dalam bidang ini untuk menghasilkan sesuatu kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara ya. Dan seterusnya Doktor melihat kepada tajuk pembinaan tamadun bangsa di era pasca pandemik, cabaran dan harapan. Kenapa agaknya pembinaan tamadun bangsa dipilih dalam konteks tajuk ini dan bukan sekadar menumpukan kepada pembangunan masyarakat semata-mata? Okey, terima kasih Dr. Ku. Jadi ya, mungkin kita tertanya kenapa, apa ada pada perkataan tamadun tersebut dan juga pasca pandemik, yang mana kalau dilihat pertama pasca pandemik COVID-19 itu sendiri, saya melihat ini seumpama satu cermin besar yang menjelaskan kepada kita hakikat sebenarnya tentang manusia itu sendiri, bagaimana keadaan emosi mereka, dari seterusnya dari segi institusi keluargaan itu sendiri, dan dari segi kerentanan manusia itu sendiri tak kala berdepan dengan pandemik. Jadi itu yang saya nyatakan, maksudnya bagaimana, kenapa pasca pandemik ini dinyatakan di sini. Dan sebenarnya perkataan tamadun, kenapa saya memilih tamadun kepada pembangunan bangsa. Jadi dalam yang sangat dari segi makna yang tersirat di dalamnya daripada perkataan Arab tamadun. Dan kalau kita kata kunci dia, kata kunci yang paling akarnya adalah tak lari dari din, agama, iaitu cara hidup itu sendiri. Jadi tamadun ini, kenapa tamadun itu? Kerana dalam pembinaan tamadun yang menjadi fokusnya adalah bukan apa yang dicapai oleh manusia itu, tetapi si pembina tamadun itu sendiri. Jadi dalam hal ini, inilah benda yang kita katakan yang perlu untuk kita faham dalam membina satu-satu tamadun atau yang kita sinonimkan dengan kemajuan. Perkara yang difokus adalah pembina tamadun tersebut. Jadi bagaimana
untuk membina tamadun itu adalah refleksi kepada bagaimana untuk membina tamadun itu refleksi kepada si pembina tamadun itu. Jadi dalam hal ini, bagaimana manusia yang mampu untuk membina tamadun tersebut. Dan tak mungkin sesuatu, kita katakan, ya sesuatu yang besar membina negara, tetapi si pembina itu tidak, kita katakan tidak fit, tidak maksudnya tidak mampu untuk membina sebuah tamadun. Jadi manusia yang bagaimana yang boleh kita katakan manusia yang mampu untuk membina tamadun. Jadi dalam hal inilah yang kita katakan, yang kita pergi lagi ke dalam, iaitu manusia yang bagi saya yang memenuhi komponen yang komponen yang ada padanya, iaitu dari segi fizikal, ia fit dari segi fizikal, iaitu ya, yang healthy, yang kita katakan yang boleh untuk menjadi pembina itu sendiri. Dan dari segi intelektual, pastinya ianya fit dari segi keupayaan dia untuk memiliki ilmu. Dan seterusnya dari segi spiritualnya, iaitu bagaimana hubungan dia itu, bagaimana kita katakan bila sebut spiritual, dia tak lari daripada organ hati. Bagaimana keadaan hatinya yang healthy, yang mana dia punya refleksi dia adalah melalui adab akhlaknya. Dan hati yang sihat itu akan, bagaimana terhasilnya hati yang sihat itu, itulah daripada keupayaannya ini menjaga hubungan. Yang mana saya letakkan sebagai 4 hubungan asas. Bagaimana hubungan dengan penciptanya, hubungan dengan dirinya sendiri, hubungannya dengan orang lain dan hubungan dengan alam. Jadi dengan kata lain, inilah yang kita katakan ciri asas seorang pembina tamadun. Dan ini saya lihat ini seiring dengan apa yang ada dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita. Jadi pada akhirnya itu yang kita nak, individu, seorang warga negara yang kita katakan yang sejahtera, yang fit dari segi ketiga-tiga komponen tersebut, maka ianya mampu untuk memberi kepada dari segi untuk menyumbang pada akhirnya. Kalau kita tengok dari segi falsafah pendidikan kebangsaan, untuk melahirkan individu yang harmoni dan yang balance, yang seimbang dari segi keupayaan jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual, dan akhirnya ia akan menjadi penyumbang kepada negara, dan inilah yang akan menjadi pembina tamadun tersebut. Jadi itulah kenapa perkataan tamadun ini cukup besar ertinya, kerana kita bukan sekadar ingin membina negara. Dari segi yang mana kayu ukur pembinaan negara, kita lihat dari aspek luaran, itu tidak, itu kita katakan keberhasilan dia. So hakikatnya apa yang terlebih dahulu nak dibangunkan adalah manusia, dan bila membangunkan manusia adalah untuk memastikan bahawa nilai kemanusiaan itu tetap kekal di situ. Dengan kata lain, dianya membangun tetapi hilang kemanusiaan. So itu kita katakan, itulah yang akan menjadi masalah, yang mana tamadun sekiranya dibina, pembangunan dibina, tetapi ia bersifat rapuh. Okey, berapuh dari segi manusia itu sendiri, dari segi ketahanannya. Sebab pada awalnya dia sebagai pembina tidak begitu kita katakan fit. Okey, fit well. Dia sebagai pembina. Jadi itulah yang saya kata kenapa perkataan tamadun bangsa digunakan, supaya kita faham bahawa untuk membina ini asasnya adalah pembinaan manusia itu terlebih dahulu. Okey, jadinya Dr. Ratna, kalau kita lihat dari aspek apa yang doktor telah bincangkan tadi, kita lihat bahawa cabaran maksudnya kehidupan manusia, ya, kita ada pelbagai cabaran yang tak terjangka, ya, seperti sebelum ini dengan krisis pandemik COVID-19 yang tak ada siapa seorang pun menjangkakannya berlaku pada tahun 2020, ya. Jadi dalam konteks itu sudah pasti ada hikmah di sebaliknya, kan. Jadi bagaimana doktor melihat apakah krisis terbesar masyarakat pada hari ini, kan? Sebelum ini dengan pandemik COVID-19-nya, dan perkara itu telah berlalu dan diharap tidak berulang lagi, kan. Jadi dalam konteks ini kita nak lihat apakah krisis terbesar masyarakat hari ini, adakah melibatkan krisis ekonomi,
teknologi atau sebenarnya krisis itu daripada manusia itu sendiri? Okey, doktorku. Jadi dalam hal ini secara jujur saya melihat bahawa krisis yang terbesar yang kita hadapi hari ini bukan krisis ekonomi, bukan krisis teknologi, tetapi lebih kepada krisis kemanusiaan. Kenapa saya katakan sedemikian? Kerana nilai kemanusiaan itu mula terhakis. Manusia adalah kerana keupayaan dia untuk menegakkan nilai kemanusiaan yang ada dalam diri dia. Jadi mungkin di kalangan kita tertanya, so apa nilai manusia? Ya, nilai manusia yang memanusiakan itu yang kita katakan inilah yang membuktikan manusia yang mana paling mudah yang kita katakan apa jua rasa positif. Jadi dalam hal ini juga Dr. Koh saya boleh jelaskan, kita sering kali menyebut tentang nilai. Tapi fahamkah kita maksud nilai itu sebenarnya? Jadi dalam hal inilah perkara penting untuk saya jelaskan. Bila mana kita nyatakan nilai ini adalah rasa positif yang dikeluarkan oleh organ hati kita. Bila mana hati kita sihat. Tetapi bila mana hati kita tak sihat, tak healthy, bukan nilai yang keluar. Dalam hal inilah saya agak sukar untuk mencari perkataan bahasa Melayu, tapi kalau English ada. Instead of values yang keluar, akan keluarlah vices. Instead of rasa kasih, sayang, empathy yang keluar daripada hati, akan keluar rasa tamak, benci, depressed. Itu semua, that's why kita katakan krisis kemanusiaan. Bila mana manusia gagal mengenali diri dia, yang mana dia ada satu organ yang bernama hati yang perlu dijaga. Kerana di sinilah akan keluarnya rasa positif bila mana hati sihat. Tetapi bila mana hati tak sihat, rasa negatif. Yang kalau dalam bahasa Arab, mahmudah, rasa positif, mazmumah, rasa negatif itu. Dan mungkin akan tertanya, macam mana nak pastikan hati kita sihat, healthy? Di sinilah letaknya bahawa makanan, sekiranya makanan kepada minda adalah ilmu, makanan kepada fizikal, apa yang kita makan, dan pastinya makanan itu pun makanan yang healthy, dan makanan hati adalah hubungan. Jadi itulah kembali kepada 4 basic human relationship, 4 hubungan asas. Kita tanya bagaimana kita penjagaan dia itu hubungan kita dengan superpower. Dalam hal ni, everybody dalam konteks kita di Malaysia, kita semua ada agama. Get back to our religion. Bila sebut religion, elemennya adalah ketuhanan. Get back to masing-masing punya ketuhanan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan diri kita sendiri? Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia? Dan bagaimana hubungan kita dengan alam? Kerana bila kita berhubung, bila kita engage, itulah akan keluarnya rasa. Dan rasa itulah yang kita perlukan untuk makanan hati. Dalam hal ini, kita berhubung, tapi mungkin kita boleh bertanya, apakah kita berhubung itu berhubung dengan hati? Itu persoalan. Sebab tu saya katakan krisis kemanusiaan. Sebab kita namanya manusia tapi kita gagal mengenali diri kita secara keseluruhan, dan bila mana kita gagal untuk menjaga diri kita, memberi makan diri kita secara holistik, secara menyeluruh. Seringkali kita kata jaga diri, jaga aspek fizikal, makan healthy, exercise, rehat yang cukup. Ya benar, tetapi itu hanya 1/3. Bagaimana tentang minda? Minda kita perlu makan, dan makanan minda adalah ilmu. Dan ini yang kita dapat hari ini. Seringkali kita kata kita membaca, tetapi adakah ada nilai ilmiah di dalamnya? Dan kalau kita dalam istilah filosofi mengatakan kita hari ini berdepan apa yang diistilahkan sebagai epistemic garbage, sampah ilmu. Kita baca apa jua yang ada di sosial media. Itu bukan makanan minda kita. Itu adalah sampah kepada minda. Begitu juga dalam konteks spiritual, makanan hati. Hati perlukan hubungan. Tapi kita boleh tanya, apakah kita benar-benar berhubung dengan hati? Atau sekadar berhubung secara, kalau contoh mudahlah kita dengan Tuhan. Kalau dalam kalangan Muslim, kita dengan solat yang kita lakukan, apakah benar-benar sewaktu solat kita punya hubungan hati kita dengan Tuhan, atau sekadar ucapan di mulut kita dan juga
pergerakan fizikal. Jadi ini yang bagi saya perkara yang asas yang manusia seharusnya kembali mengenali diri kita sebagai manusia. Kerana kegagalan untuk kita mengenali diri kita inilah akhir menjadikan kita satu gagal untuk memberi terbaik pada diri kita, dan yang seterusnya kita hilang arah. Kita hilang arah atau dipanggil hilang kita punya trajectory kita. Jadi itulah yang bagi saya, apa yang saya lihat hari ini, krisis yang kita alami, Doktor. Jadi segalanya mesti berbalik kepada hati. Wonderful. Ya, benar sekali, Doktor. Ya, mesti berbalik pada hati. Ya. Dan ini juga panggil menjadi panduan untuk saya lah Insya-Allah. sekali, dan juga diharap para hadirin melalui alam maya juga dapat mengambil, melekatkan perkara yang telah disebut oleh Dr. Ratna tu dalam hati masing-masing untuk kita menjadi manusia yang lebih baik daripada sekarang yang kita ada, ya. Okey, jadi setelah saya meneliti buku Dr. Ratna, ya, dalamnya ada beberapa bab yang menyentuh tentang acuan sendiri, ya. Jadi apakah yang doktor maksudkan dengan membina tamadun mengikut acuan sendiri? Okey, terima kasih, Doktor. Ya, acuan sendiri ini satu benda yang saya rasa sangat penting, terutama dalam konteks kita kehidupan yang tanpa sempadan dalam dunia yang bersifat global. Jadi dalam hal inilah perlu untuk kita jelas tentang jati diri, identiti kita, supaya kita tidak terus maksudnya hilang. Sebut Melayu, so Melayu macam mana? Jadi persoalan acuan ini saya kira dalam konteks kehidupan kita hari ini sangatlah persoalan yang besar, soalan yang penting, yang mana boleh sebut acuan sendiri, it goes to identity dan jati diri. Yang mana kita sebagai rakyat Malaysia yang dah ada kita punya prinsipal, national principle kita, ataupun kita boleh katakan identity nasional kita yang diletakkan dalam rukun negara, okey. Ada 5 prinsip-prinsip tersebut. Jadi yang pertama meletakkan bahawa kepercayaan pada Tuhan. Jadi inilah benda yang saya fikir sangatlah pentingnya. Jadi dalam kehidupan kita inilah yang menjadi worldview kita, pandangan alam kita ataupun rujukan kita, iaitu agama. Dan inilah sesuatu yang sangat membezakan antara kita khususnya di Timur dan mereka di Barat. Kita di Timur, acuan kita ataupun kita katakan worldview, pandangan alam kita, rujukan kita adalah agama. Tetapi mereka di Barat tidak. Mereka lebih kepada ahli fikir mereka, ahli falsafah mereka. Jadi ini yang perlu kita kembalikan. Bila mana kalau dah kita katakan agama, seharusnya kita perlu kembali kepada agama. Bagaimana agama itu yang mencorakkan kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam tamadun budaya Melayu pun, budaya Melayu asasnya adalah agama, yang mencorakkan, yang membentuk budaya itu adalah agama. Jadi itu perlu untuk kita kembalikan kepada acuan kita dari agama yang kita miliki. Seterusnya bila sebut agama itu juga yang mencorakkan budaya kita. Dalam komponen elemen budaya, kita ada bahasa kita. Bahasa inilah yang kita katakan antara elemen terpenting budaya, iaitu aset utama. Okay? Dan seterusnya budaya kita yang mana bila sebut agama itulah yang mencorakkan kehidupan kita, yang mana apa sebenarnya pada akhirnya, apa yang ingin kita, ke mana tujuan kita. Okay? Ke mana tujuan kita, dan bila mana kita berada di sini ni untuk apa. Right. Jadi ini persoalan yang asas yang saya kira inilah yang mencorak kehidupan kita, mencorak tamadun yang kita bina, yang sebagaimana, sebab acuan kita, right? Acuan sebab kita tahu hidup kita ada kehidupan seterusnya. Tapi kalau kita guna acuan bukan acuan kita, contohnya acuan Barat, Barat mengatakan bahawa kalau dalam idea pandangan khususnya di era postmodernism, hidup kita hanya di sini. So apa lagi? Enjoy. Tetapi tidak agama. Agama mengatakan, no. Kat sini adalah transit point kita. Kita ada satu fasa lagi kehidupan kita selepas mati. Justru kehidupan kita di sini adalah untuk kita guna kehidupan kita dengan terbaik, menjadi
hamba Tuhan yang terbaik dan juga menjadi pentadbir alam agar alam kita kekal sejahtera. Jadi itu yang saya kira perkara acuan itu kena jelas. Kerana tersilap acuan, tersilaplah output yang dihasilkan. Tersilap kita katakan bentuk yang kita hasilkan. Jadi persoalan perkara ini sangat penting untuk kita kembali melihat kita. Maksudnya ya kita sebagai rakyat Malaysia dan rakyat Malaysia ada dia punya bangsa-bangsa, khususnya kalau orang Melayu ada rujukan worldview yang diikuti iaitu agama. So itulah acuan kita. Maksudnya pedoman kita. Okay. So, terima kasih Dr. Ratna ya. Jelas sekali penjelasan tersebut dan tadi saya tertarik dengan satu ayat ya yang menyatakan bahawa yang setelah saya rangkumkan mungkin berbunyi macam ni, bahasa sebagai mungkin satu daripada elemen ya untuk membentuk ketamadunan. Okay, jadi kalau kita merujuk pada bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita sendiri, saya suka dengan slogan bahasa jiwa bangsa. Okay, jadi bagaimana doktor melihat ya bahasa Melayu, peranan bahasa Melayu ini dalam pembinaan tamadun bangsa kita dan juga kalau nak dikaitkan juga dengan slogan bahasa jiwa bangsa. Sebab istilah jiwa ya yang sangat dekat dengan kajian doktor yang berkaitan dengan spirituality. Okey doktor, jadi itulah saya rasa bila kita hayati makna di sebalik bahasa jiwa bangsa. Jadi bahasa itu bukan sekadar alat komunikasi. So dalam bahasa itulah menzahirkan, mempamerkan bagaimana jiwa si penutur tersebut. Dan dalam bahasa itulah terkandung rohnya, budayanya, nilai yang didokongnya. Jadi dalam hal ini apabila kita semua tahu bagaimana kedudukan bahasa Melayu hari ini, itulah bagi saya sesuatu yang sangat menyedihkan. Seakan kita bangsa Melayu lupa bahawa siapa kita sebenarnya. Dan setiap bangsa itu ada bahasanya tersendiri. Dan dalam hal ini bahasa itu adalah melambangkan jiwa satu bangsa. Jadi sekiranya kita sebagai bangsa Melayu bukan sekadar mengangkat, memberi nilai kepada bahasa, di mana orang akan melihat jiwa orang Melayu, nilai yang didokong oleh orang Melayu, sejarah yang ada pada orang Melayu. Jadi inilah satu benda yang bagi saya satu krisis yang bagi saya jadi krisis dalaman dalam kalangan orang Melayu. Kenapa sukar untuk kita mengangkat, memberi nilai, menjadikannya sesuatu yang dekat dengan kita. Mungkin orang beranggapan, alah doktor, kita dalam dunia global, bahasanya bahasa Inggeris. Habis tu dengan sedemikian bahasa Melayu tak mampu untuk menjadi bahasa ilmiah. Sekiranya sedemikian, elok untuk kita lihat kembali sejarah. Bagaimana di era, mungkin saya boleh kembali untuk membawa para penonton kembali dan Dr. Ku sendiri di era Kerajaan Melaka. Bagaimana bahasa Melayu ketika itu adalah dinobat sebagai bahasa lingua franca. Apa maksudnya? Bahasa itulah sebagai bahasa pentadbiran, bahasa kita katakan bahasa ilmiah, bahasa perdagangan. Jadi apakah kita maksudnya masih tak yakin lagi ke pada keupayaan kita sehingga hari ini kita seakan mengenepikan bahasa Melayu itu sendiri. Dan kalau bukan kita sebagai orang Melayu untuk menjaga, memperkasakan bahasa Melayu, siapa? Dan hari ini kalau kita lihat Profesor Tun Kok Siong antara yang kuat memperjuangkan bahasa Melayu, apakah tidak rasa malu kita? Bagaimana kita, ya mungkin ada iaitu Profesor Awan Sarian juga, tapi bagaimana kita sebagai rakyat biasa? Apakah ada rasa dalam diri kita sayang, cinta bahasa Melayu? Dan bahasa itu adalah hidupnya bahasa apabila kita menggunakan bahasa itu. Sekiranya kita tidak menggunakan bahasa itu akan mati. Kerana hidupnya apabila digunakan.
Jadi dalam hal inilah bagi saya, kita masing-masing boleh tanya pada diri kita pertama sekali, bagaimana kita memberi nilai kepada bahasa tersebut. Apakah ada rasa hebat berbahasa Melayu, ataupun kita rasa sebab tak ada rasa itulah sebab kita, ataupun tak ada rasa yakin sebab hari ni semua dalam keadaan semua English. Ya, sebab pada kita dah sampai level ini yang mana daripada dulu kita kerana tidak ada keyakinan, jadi kita lebih selesa untuk menggunakan bahasa Inggeris daripada kita developkan bahasa Melayu dengan menghasilkan korpus baru ilmiah, korpus ilmiah baru dalam bahasa Melayu. Jadi bagi saya, ini adalah satu benda yang serius. Sekiranya satu identiti bangsa, iaitu dari bahasa, kita tidak jaga, di masa hadapan nanti, bagaimana orang untuk mengenali orang Melayu? Orang Melayu tetapi percakapannya bahasa Inggeris. Dalam hal ni, kena faham, saya bukan mengatakan kita tak perlu. Tapi pada masa yang sama, kita kena jaga hak kita, identiti kita, jati diri kita. Jadi, dengan kata lain, kehebatan kita bukan sekadar satu, kena dua. Kita tahu kita perlukan bahasa Inggeris ya untuk kita bermain di pentas global. Tapi sama, kita kuat jati diri kita, berpasak pada bumi dengan pasakan yang kuat, iaitu dengan kekuatan berbahasa dengan bahasa Melayu. Selagi tak ada kesedaran dalam kalangan orang Melayu, benda ini sukar. Dan bila sebut kesedaran, inilah yang Dr. ada mention tadi, iaitu model 3A, iaitu berbunyi kesedaran, iaitu knowing, tahu dan understand, dan selepas itu dia bangkit kepada dia ke level yang seterusnya, awaken. So awaken, di saat itulah akan lahirnya rasa yang lahir daripada hati. Sekiranya tak lahir rasa, dia tak akan sampai kepada action. Ini yang kita nak. Apakah perasaan kita tentang bahasa kita? Dan ini yang kita nak pupuk sebenarnya, supaya generasi kita, bukan generasi kita, ia pun sama kita, maksudnya yang berada ni, supaya kita tak terlewat, masih ada rasa cinta kepada bahasa dan kita terjemahkan dalam penggunaan kita. Kalau tak, saya rasa kita juga boleh dipersalahkan kerana tidak mewarisi aset bangsa, aset budaya kita, iaitu bahasa. Doktor? Ya, begitulah. Saya memang rasa sedih berkenaan dengan kedudukan bahasa kebangsaan kita di negara kita sendiri ya, yang mana orang Malaysia, saya tak kata orang Melayu, orang Malaysia, sebab yang patut mendaulatkannya adalah bukan orang Melayu sahaja, tetapi seluruh warga negara Malaysia tanpa mengira etnik, untuk membangkitkan, memperkasakan bahasa Melayu ini dalam konteks negara dan juga ke persada dunia. Tidak ada satu yang mustahil pun. Betul tak, Doktor? Ya, betul. Okay. Lagi satu, kalau kita lihat dalam konteks bahasa ni, kiranya pembinaan tamadun kita, ya, kita nak orang nampak kita di persada dunia, tapi kita sendiri yang merendah-rendahkan identiti kita, ya, bahasa kita. Ya, saya memang itu antara bidang kajian saya juga, dan memang saya pun rasa orang panggil mempunyai perasaan yang sama dengan apa yang doktor nyatakan tadi. Dan okey, tak apalah. Semoga adalah kesedaran, adalah ya dalam kalangan masyarakat kita, warga negara Malaysia ya, yang menjunjung bahasa kebangsaan dan mendukung bahasa Inggeris. Kita tak boleh tinggal bahasa Inggeris, bahasa dunia kita tak boleh nafikan realiti. Ya, jadinya kita bawa dua-dua tapi letak bahasa kebangsaan di tahap atas kepala dan dukung ataupun kelik bahasa Inggeris. Dan juga bahasa-bahasa lain juga jangan diketepikan. Penting ya untuk kemandirian hidup kita. Alright, jadi berbalik kepada buku ni, Doktor. Setelah saya teliti, banyak perkara yang menekankan hal yang berkaitan dengan spirituality dan ketuhanan ya. Jadi kenapalah perkara ini adalah elemen yang sangat penting dalam pembinaan masyarakat? Okey, Dr. Koo, seperti yang saya jelaskan tadi, kita membicarakan tentang manusia. Okay, tentang manusia. Jadi dalam hal ini kita perlu memahami secara mendalam asas manusia itu apa. Sebenarnya saya jelaskan, kita adalah makhluk spiritual yang diletakkan, makhluk rohani lah, yang diletakkan dalam bentuk fizikal. Sebab tu kita ada fizikal, tapi hakikatnya kita adalah spiritual. Kita adalah bersifat kerohanian. Dan rohani itu ada organ, iaitu hati.
So itu yang saya maksudkan bila spirituality itu, kerohanian itu, yang mana asas pada kerohanian kita adalah hati. Jadi inilah yang memanusiakan kita adalah daripada organ bernama hati. Kerana daripada hati itulah yang kita katakan keluarnya rasa. Rasa kasih, rasa sayang, rasa empati, rasa bersemangat, rasa gairah, rasa. Ini semua tentang rasa. Bila mana hati kita sihat. Tetapi bila mana hati kita tak sihat, right, instead of value, vices yang keluar. Tamak, pengecut, penakut, pemalas. Segalalah kita katakan mazmumahnya. Jadi sebab itulah bagi saya, itu asasnya yang perlu kita tackle, yang perlu kita jaga supaya kita pastikan bahawa organ yang bernama hati kita itu sentiasa keluarkan benda yang positif. Dan ini juga sebagaimana yang dinyatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fil jasadil mudghah, idza salaha salaha jasadu kulluhu wa idza fasada fasada jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Jadi bayangkan ada satu daging, baiklah keseluruhan dan rosaklah keseluruhan. Itu adalah hati. Ya, saya tahu kita sekarang tidak, kata orang, meletakkan persoalan hati itu kata orang sebagai di arus perdana. Memfokuskan hati itu lebih kepada minda. Jadi bagi saya inilah kesan kepada penjajahan minda, yang mana kita punya dari segi epistemologi kita lebih kepada Western epistemology. Okay? Dari segi sumber ilmu kita ini semua barat. Ya, mereka, kita sebenarnya jelaskan lagi, worldview mereka berbeza. Mereka tidak, sebab bila sebut elemen spiritual, benda yang unseen, tak dapat nak lihat. Tetapi berlainan dengan kita. Jadi dalam hal inilah saya membangkitkan, katakan dipanggil revolusi hati, untuk kita kembali kedepankan hati, iaitu yang kita katakan spirituality itu. Makna organ pada spirituality itu adalah hati. Sebab bila mana kita menjaga hati kita itu, memahami, menjaga hati, saya yakin banyak perkara yang kita boleh sedar. Dan kenapa hati? Sebab itu yang berbelit kepada worldview, ketahui, dan itu sebab agama, iaitu agama Islam menyatakan sedemikian. Bahawa manusia ini ada satu organ. Malahan doktor, kalau kita ingat, pada akhirnya kembalinya kita nanti yauma la yanfa'u mal wala yauma la yanfa'u mal wala banun illa, mungkin saya, pada hari yang tidak berfaedah, yang tidak dikira harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang pulang pada Allah dengan hati yang salim. Jadi apakah maknanya? Inilah akhirnya kepulangan kita adalah bersama dengan hati. Jadi itu yang perlu kita jaga, kita pupuk, kita pastikan agar hati kita ni segar, mekar, hidup. Supaya bila kita pulang dengan keadaan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maksud bila dipanggil pulang, maka pulanglah kita dengan hati yang irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah, redha dan diredai. Jadi bagi saya itulah kenapa, kalau ditanya kenapa, ini yang menjadi fokus saya hari ini, supaya kita kembali kepada kita sebagai manusia, mengenali hakikat kita manusia sebagaimana yang digariskan oleh agama kita. Right? Sebagai agama kita kedepankan, dan ini kerana hati inilah yang mengeluarkan nilai, iaitu rasa, yang mana kita depan ni hari ini pelbagai masalah yang saya kira hati kita itu tidak boleh berfungsi dengan baik, iaitu tak mampu untuk melahirkan banyak rasa yang positif, instead rasa yang negatif yang banyak keluar. Kita rasa kosong, kita rasa cemas, kita rasa hilang empati, segalanya hati. Organ yang sepatutnya keluar itu bermasalah. Masalah kenapa? Ini yang kita nak diagnose. Diagnose kita, get back kepada 4 hubungan. Apakah akrab hubungan kita dengan Tuhan? Hubungan hati kita dengan Tuhan? Akrab hubungan kita dengan diri kita sendiri? Akrab hubungan kita dengan orang lain? Kita berhubung, doktor, dalam zaman dunia digital, kita pantas berhubung. Kita pantas. Tetapi apakah kita katakan hubungan itu adalah hubungan hati ke hati? Atau sekadar hubungan yang kita katakan on the surface?
Jadi inilah bagi saya melihat satu benda yang sangatlah kita katakan serius, yang untuk kita kembali melihat ke dalam diri kita sendiri. Siapa kita sebenarnya? Apa yang kita miliki sebenarnya? Dan di saat itulah barulah saya yakin kita boleh memaknakan hidup kita dengan terbaik. Dan di saat itulah kita akan rasa bahagia, sakinah, peace and harmony itu akan hadir. Menarik sekali kupasan Dr. Ratna ya, sidang hadiran sekalian. Jadi bersama-samalah kita menjaga hati kita ya, untuk kita mendapat ya sakinah ya, keharmonian, ketenangan. Jadi kuranglah isu-isu sekarang ni, depression, anxiety, mental health issue ya, dan segala yang yang berkaitan dengan kejiwaan, kerohanian ya. Jadi berkenaan dengan penulisan Dr. Ratna ya, dalam buku ni saya juga mendapati banyak juga membincangkan soal belia dan pembangunan insan ya. Jadi sebagai golongan muda ya, harapan bangsa ya, dan juga tiang negara ni, jadi apakah cabaran terbesar generasi muda hari ini sebenarnya? Doktor, bila sebut belia ini ya, teringat kata-kata Abu Hamka, yang mana jika kau ingin melihat bagaimana negaramu 20 tahun ke atas akan datang, lihatlah kepada belia hari ini. Jadi inilah yang menggusarkan saya, bagaimana keadaan kita, negara kita 20 tahun akan datang apabila keadaan belia kita hari ini yang kita, ya kalau secara mudah kita tengok golongan Gen Z lah umpamanya, kalau kita nak lebih fokus, dan sebenarnya bukan Gen Z, maksudnya semua generasi, khususnya mereka yang kita katakan anak-anak muda, lihatlah keadaan mereka yang bagi saya sesuatu yang serius perlu dilakukan agar mereka mampu menjadi aset negara, bukan sebagai liability kepada negara. Right? Sebab kita dalam proses membina tamadun, sekiranya kita tidak ada pembina tamadun itu, apakah mungkin kita boleh membina tamadun? Dan sim pembina tamadun adalah ya kita yang tengah lakukan dan juga mereka yang bakal mengambil tempat kita. Tetapi sekiranya mereka tidak fit, right? Dari segi ya kita kata mungkin dari segi ilmu ya mereka pijak. Tetapi dari bagaimana pula dari segi kebijaksanaan, maksudnya mereka bijak tapi belum tentu bijaksana. Bijak tetapi apa akan jadi sekiranya emosi yang rapuh? Istilah hari ini mudah koyak. Maksudnya tidak mempunyai ketahanan jiwa yang kuat. Tidak ada rasa kita katakan antibody dalam kuat. Maksudnya hari ini kita tahu satu istilah yang dikeluarkan, strawberry generation, generasi yang sangat mudah koyak. Jadi ini yang kita risau, bagaimana golongan ini yang akan mengambil tempat menjadi pembina tamadun ini sekiranya dalaman itu satu. Yang mana kekuatan dalaman itu juga diterjemahkan dari bila mana emosi yang sangatlah fragile. Kita katakan mudah depres, mudah burn out, mudah rasa kosong, mudah rasa ya segala yang berkaitan dengan emosi. Jadi inilah benda yang merisaukan saya kerana mereka bakal mewarisi perjuangan dalam proses pembinaan tamadun. Sekiranya mereka itu tidak diberikan kesedaran. Jadi bagi saya, ya kita mungkin dari segi pemilikan ilmu mudah hari ini nak pula dengan kehidupan kita dalam dunia AI, satu ilmu. Tapi apakah ilmu itu sekadar berada di peringkat ilmu dan apakah ilmu itu berjaya diinternalizekan, berjaya kita katakan dihayati, diberi makna. Yang mana di peringkat itulah untuk diberi makna lah kita menggunakan organ hati kita. Dan peringkat itulah sehingga melahirkan rasa awaken. Dan bila mana ada rasa itulah baru diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Kerana doktor tak sama kita katakan tahu apa erti kasih sayang. Rasa dalam diri perasaan kasih sayang dan menjadi individu yang ada rasa kasih sayang.
Right? Jadi apabila tiadanya perasaan inilah yang kita depani hari ini. Lihatlah apa yang berlaku dalam keadaan sosial hari ini sangatlah membimbangkan, doktor. Jadi itu yang saya kata bendanya yang hari-hari saya rasa seakan-akan kita menormalisasikan budaya yang tidak sihat dan satu yang kalau dulu agak kita kata jarang, tapi hari ini setiap hari kita mendengar tentang pembunuhan. Satu benda yang besar, tak ada lagi bila bunuh, khalas, habis. Okey? Jadi bagi saya itulah untuk anak-anak muda ataupun kita orang dewasa pun sama, kena kembali mengenali diri. Kalau mereka lagi lah sebelum terlewat. Kalau tak, kepada siapa kita nak harapkan untuk membangunkan negara kita ni, doktor? Okey. Menarik kongsian tersebut ya. Begitulah ya, betapa tingginya harapan negara kita terhadap generasi muda yang ada sekarang ni ya, untuk memastikan kelestarian bangsa dan negara kita supaya kita dapat mencapai satu tahap ketamadunan yang tinggi ya pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi saya difahamkan ada beberapa soalan. Saya rasa saya akan tanya soalan ini daripada ya para hadirin di Alam Maya tadi. Saya akan tanya di akhir sesi. Okey. Ya, mohon setia menanti ya. Pada yang bertanya, terima kasih banyak. Okey, jadi dalam konteks ni, doktor, apabila kita tengok ya, ada istilah yang kata maksudnya saya sebut sini sebagai materialistik, yang maksudnya ataupun satu bentuk kekayaan harta benda ya. Kalau kaya ni lawannya miskin ya. Dan dalam apabila saya meneliti helaian naskah doktor ni ada ditulis ya, lebih baik miskin material daripada miskin jiwa. Jadi boleh doktor jelaskan sedikit? Jadi itu yang saya kira, itu yang seharusnya yang kita hari ini, jangan kita miskin jiwa. Okey, tak apa kita tak banyak memiliki dari segi benda, tapi biarlah kita kekal kita manusia dengan nilai kemanusiaan kita. Sebagai contoh mudah kita katakan nilai kemanusiaan, kasih sayang, benda yang paling asas. Bila mana ada rasa nilai itu, itulah yang menjadikan hidup kita bahagia. Kita kuatlah rasa kasih sayang kita kepada dengan pencipta, kasih sayang kita dengan diri kita sendiri, kasih sayang kita sesama manusia, kasih sayang kita dengan alam. Dan inilah sebenarnya yang memberi rasa sakinah kepada kita. Kerana pada akhirnya hidup kita berkisahkan tentang empat hubungan ini. Hubungan kita dengan Tuhan, diri kita, sesama manusia dan juga alam. Benda itu adalah kita kata keberhasilan kita, dan juga benda itu adalah kita kata alat untuk memudahkan kita kehidupan kita, dan juga kadang alat untuk memperindahkan kehidupan kita. Tetapi secara asasnya intipati kita, hidup kita adalah tentang jiwa kita. Kerana pada akhirnya qalbin salim, hati yang akan pulih. Bila hati itu adalah komponen jiwa. Dan kita lihat, kita sendiri pun boleh merasai apa yang membahagiakan kita. Adakah benda yang membahagiakan kita ataupun hubungan kita. Contoh hubungan kita dengan Allah. Kita rasa ketenangan. Sebab bila sebut ketenangan, itu dari dia. That's why benda ni yang kita kena faham bahawa akhir yang tenang adalah hati kita. Dan untuk memberi ketenangan itu adalah dia yang memberi. Begitu juga bila kita berhubung. Bukankah kita rasa bahagia bila ada orang menyayangi kita, menyukai kita, berbanding dengan keupayaan untuk kita memiliki benda dengan diri kita. Jadi bila mana rasa tenang, rasa sakinah, rasa kepuasan hidup, dipanggil contentment, ya, semuanya daripada hati tersebut. Jadi ini yang kadang-kadang kita rasa benda itu yang sebenarnya kita kena ada benda. Nampak kita maju. Tak, maju manusia apabila kuatnya nilai kemanusiaan, kuatnya hubungan sesama manusia, penuh dengan kasih, sayang, jujur, amanah. Itu satu bagaimana kayu ukur tingginya kemanusiaan. Kemanusiaan tidak diukur dengan macam mana banyaknya bangunan, tingginya bangunan, hebatnya teknologi, banyak infrastruktur, tidak. Bagaimana manusia itu merasa damai, bahagia dia sebagai manusia. Keadaan tenang, bahagia sesama masyarakat dalam konteks sosial, diri sendiri rasa tenang, hubungannya dengan alam, alam kelihatan bersih di mana jua sebab rasa hubungan dengan alam.
pergi je mana rasa dengan keadaan bersih, tenang, damai, tengok matahari naik, matahari. Itulah ketenangan. Itu yang kita katakan sebenarnya kekayaan. Yang diistilahkan kekayaan jiwa. Dan kerana kita manusia. Itu yang kita kena faham. The essence of us as human being. Apa? The soul of ourselves. Heart. Jadi hari ini kita seakan-akan makna kemenangan, kejayaan, kehebatan, kejayaan, benda. Saya kena ubah paradigm. Jadi nak ubah paradigm itulah kena kefahaman. Okay, kefahaman, dan kefahaman yang kita katakan tak sama. Kefahaman makin mendalam. Barulah kita jelas. Kalau nyatakan, biqalbin salim. Hati yang tenang. Kenapa? Apa maksudnya? Bila mana kita, hubungan kita itu. So itulah. Ya. Satu saya rasa kalau perbincangan ni 2-3 jam pun cukup. Alright, tapi itulah doktor, masa sangat mencemburui kita ya. Tak terasa pun ya, dalam tempoh dah hampir sejam kita bersiaran. Dan saya rasa kita teruskan ke soalan yang terakhir saya. Bukan soalan lah, kalau boleh doktor sampaikan mesej terakhir lah ya, bagi semangat sikit pada generasi kita, utamanya generasi yang ada sekarang, muda ke tua ke, semua pembina tamadun, insyaAllah. Okey. Jadi itulah untuk kata-kata terakhir. Saya suka kembali highlightkan kata-kata Yuval Noah Harari, seorang future scholar yang mana dalam podcast yang terkini ingin saya nyatakan bahawa dalam keadaan kehidupan yang sebegini, kecanggihan, kita kata kecepatan, kepantasan teknologi, khususnya kecerdasan buatan artificial intelligence. So beliau mengingatkan manusia sekiranya kekal ingin survive secara meaningfully, maksudnya kekal untuk hidup secara penuh makna. Okay? Ada 5 perkara yang manusia seharusnya kita hari ini lakukan. Maksudnya tidak memadai dengan memiliki ilmu technical. Beliau sendiri mengatakan bahawa yang pertama, keupayaan untuk kita menstabilkan emosi. Jadi dalam hal ini bila kita sebut emosi, organ kepada emosi adalah hati. Dan yang kedua, bagaimana untuk kita mengenali diri. Jadi dalam hal ini kita kenal bahawa kita ada 3 komponen, physical, spiritual dan juga intellectual. Dan seterusnya bagaimana keupayaan untuk kita bangkit apabila selepas kepayahan. So dalam hal inilah nilai yang perlu ada: persistence, perseverance, endurance, dan juga continue learning. So dengan kata lain, ilmu itu kena sentiasa diupdate kan, dan juga keupayaan untuk kita dipanggil reinvent ourselves, iaitu untuk sentiasa menjadi yang terbaik. Jadi bagi saya itu antara mesej besar yang ya pada awalnya dikongsikan oleh Noah, tapi saya rasa itulah supaya kita kekal hidup dengan penuh bermakna dalam dunia yang bagi saya sangatlah teknologinya sangatnya mind-boggling, tetapi kita ada kekuatan hati yang boleh mudah untuk kita menstabilkan emosi kita. Kita tahu diri kita apa komponen yang ada, apa yang nak jaga. Kita bangkit apa jua diberi tak kali kita berdepan dengan kepayahan, kesukaran, dan kita seterusnya sentiasa mencari ilmu tersebut. So saya tak kira anak-anak muda ataupun kita dewasa, teruskan. Maksudnya pasakkan bahawa supaya kita kekal hidup dengan penuh makna. Right? Dan kita tahu hala tuju kita. Right? Jadi saya rasa itulah pesanan terutama untuk diri saya jugalah, dan juga untuk para hadirin yang sudi bersama dengan kami pada pagi. Terima kasih atas pesanan yang penuh bermakna tersebut, doktor. Jadi kita akhiri sesi kita dengan sesi soal jawab ya. Ada beberapa soalan yang saya terima daripada penonton. Saya baca dulu soalan yang pertama ya. Okey. Alright, penonton ni dia nak tanya pandangan dulu. Saya nak dapatkan pandangan doktor, masyarakat akan baik bila ada pemimpin yang baik, negara dan tamadun yang baik bila ada panduan agama yang mengatasi ideologi ciptaan manusia. Jadi pada pandangan doktor, ada ataupun tidak, mana-mana pemimpin yang boleh dijadikan contoh terbaik, sebab isunya bila disentuh bak hati, kita tak mampu melihatnya.
dan kita biasa akan judge ataupun kita akan menilai dari aspek fizikal. Jadi mohon pandangan doktor. Okey, so dalam hal ni ya mungkin penonton ingin melihat pada role model. Okey, kita katakan role model supaya didapat lihat kita kata dalam konteks hari ini kepimpinan kita yang macam mana. Jadi dalam hal ini saya rasa kita boleh mungkin sukar untuk kita melihat role model. Tetapi kita tahu bahawa kita boleh lakukan sedemikian. Maksudnya kita semua kullukum ra'in, kita semua adalah pemimpin. Jadi perkara itu yang seharusnya kita kena lakukan terlebih dahulu dengan ilmu yang kita ada. Maksudnya sebab kalau kita nak tengok dari segi pemimpin yang mempunyai, yang kita katakan yang boleh menjadi role model ataupun contoh, mungkin dalam hal ini sukar, tetapi kita mempunyai ilmu seharusnya bagaimana untuk menjadi katakan untuk menjadi sedemikian. Jadi itulah dengan kata lain perubahan tu bermula pada diri kita. Sebab hari ini kita sukar nak tengok siapa yang kita kata ni, dan kita kembalilah melihat kepada qudwah hasanah yang kita katakan role model kita, iaitu bagaimana sifat. Kalau saya suka melihat pada apa yang kita katakan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi macam mana dalam konteks kehidupannya, iaitu kita katakan ialah bagaimana nilai yang ada, nilai jujur amanah. Okey, yang utama dalam konteks kehidupan kita, jujur amanah itu, kerana jujur dan amanah itu akan lahir daripada hati, daripada rasa. Kejujuran kita yang bila mana kita tahu bahawa hidup kita adalah merupakan satu ada tugas yang kita kena selesaikan kerana kita adalah makhluk mukhalaf, makhluk yang diberi tanggungjawab. Jadi ya, maksudnya instead of kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi justru aku perlu perelokkan dahulu dengan bagaimana yang diajarkan dalam agama tentang bagaimana kita kata nak menyelesaikan tanggungjawab kita ini. Right? Sebab kita sukar untuk melihat hari ini, that's why perubahan itu perlu bermula daripada kita, dan apa yang perlu kita lakukan adalah sesuatu yang dalam kawalan kita. Yang dalam kawalan kita. Dan dalam hal ni bila sebut judge, itu benda yang perlu untuk kita elak. Don't judge. Try to understand people. Inilah kehidupan kita yang kita dengan mudah untuk menghukumkan. No. Understand, oh dia sebegitu. Maksudnya kita elakkan diri kita dari menghukum. Kita hanya memahami. Dan saya rasa itu satu yang agak banyak berlaku dalam budaya kita. So try people. Don't judge people, but try to understand people. Try memahami. Right? So kita faham, okay, macam tu keadaan dia. Okay, doktor? Okay. Saya harap telah menjawab kepada siapa yang bertanya tadi ya. Okey, satu lagi soalan. Soalan ni kita bertuahlah kerana ada penonton yang sangat prihatin dengan setiap lontaran butir kata Dr. Ratna ya. Jadi penonton ini bertanyakan 1/3 makanan, mungkin daripada apa yang doktor sebut tadi ya, 1/3 adalah makanan ya. Halal, thayyib, healthy lifestyle. Ditulis setiap yang didapat. 1/3 lagi adalah ilmu. Tapi 1/3 lagi tu apa doktor? Okey. Right. So ini terima kasih untuk yang bertanya. Ini berbalik kepada komponen kerja kita. So kita kena faham bahawa kita adalah terdiri pada 3 komponen, iaitu fizikal kita. Sebab itu kita makan makanan yang healthy, halal, tayyib. Bukan sekadar halal, tayyib. So tayyib itu yang benda yang sukar, tapi itu yang saya harapkan kita buatlah satu keazaman, you are what you eat, supaya kita menyumbang kepada apa je masalah kesihatan yang kita hadapi hari ini. Seterusnya, yang kedua adalah dari komponen intelektual. Makanan bagi akal adalah ilmu. Seterusnya komponen spiritual, iaitu organnya hati. Dan inilah yang saya katakan, makanan bagi hati adalah jalinan hubungan. 4 hubungan utama. Itulah makanan kepada hati. Jadi bila mana kita mengenali diri kita, sebagaimana yang Yuan nyatakan tadi, kita tahu nak jaga komponen fizikal. Kita serius dalam menjagakan dari segi pemakanan kita, rehat kita, dan juga kita katakan
apa yang kita makan, exercise kita, maksudnya untuk kita melakukan exercise sebab itu adalah hak badan kita. Saya tahu Dr. Ku antara yang gym goer, okay, pengguna gym, dan juga minda kita, dan juga itu ilmu dan juga spiritual. Jadi dalam hal tu, kenapa tak secara holistik ya, kita dah cuba memberi yang terbaik pada diri kita. Doktor? Sebab kita komponen 3 tu lah. Kita nak berlaku adil pada diri kita. Kita tak nak satu komponen je kenyang, satu komponen kelaparan. Kelaparan macam mana tengok? Depressed, anxiety, tak happy dalam hidup. Tengok rupanya lah hubungan ada tak kena. Hanya kita yang tahu hubungan mana. Macam saya kata, kalau hubungan ketuhanan, ingat bukan fizikal. Bukan kalau yang kita katakan wirid-wirid, no. Bukan mulut. Tapi make sure dengan hati. Hati itu hubungan dengan hati. Itulah bendanya. Saya suka guna seumpama kita nak plug in, nak charge ni. Kita plug PowerPoint sana dengan ni. Masuklah arusnya. Sama juga. Kalau kita tak plug in, hati kata hati tak masuk arus. Maksudnya hati kita dipanggil tazkiyatun nafs. Proses cleanse ourselves. Itu yang menjadi hati kita healthy. So bila healthy, rasa positif keluar. Tenang, damai, kasih sayang. Mahmudah. Istilah mazmumah. Ya, saya rasa itu satu penjelasan yang sangat jelas. Jadi dah cukuplah 1/3. Cukuplah satu badan ya. Satu jiwa. Okay, satu tubuh fizikal. Satu tubuh fizikal. Bukan fizikal, doktor. Maknanya sempurnalah kita sebagai manusia. Manusia, fizikal dan spiritual. Betul. Ya. Okey. Jadinya di sini ada lagi soalan. Sempat lagi ke? Saya baca beberapa soalan lagi. 2 soalan lagi. Okey. Soalan berikutnya panjang juga ni. Bila mana doktor katakan agama sepatutnya menjadi teras dan tonggak kepada pembinaan peradaban, mengapa pada hari ini sering kita lihat negara dibangunkan dengan agama mempunyai konflik dan bermasalah? Contohnya antara sejarah kes perang salib antara Islam Kristian dan krisis Islam Hindu di India, dan hari ini di Asia Barat kemunculan ISIS, hatta Israel sendiri yang mengangkat cita-cita agama menjadi punca konflik. So dalam kes lain, bila mana negara yang dikatakan sekular lebih berintegriti, lebih tegas dalam memerangi rasuah berbanding negara beragama. Jadi diberi penjelasan. Okay, wonderful soalan. So inilah beza antara religion and spirituality, agama dan kerohanian. Okay, tak semua orang yang ada agama itu ada roh, ada elemen, ada nilai spiritual, dan tak semua orang yang tak ada agama dan orang yang tak ada agama itu tak ada nilai spiritual, malahan tinggi nilai spiritual. Jadi dalam hal ini kita kena faham roh yang menghidupkan agama itu yang kita panggil spirituality. So dalam konteks kita di Malaysia, kita punya agama. So persoalan besar, adakah kita punya roh kepada agama tersebut? Inilah bendanya. Kerana sekiranya kita ada agama dan ada roh beragama, itu maksud kita ada spirit beragama, itu yang saya maksudkan the spirituality. Maka kita akan mendokong nilai-nilai yang ada dalam agama. Bagi mereka di barat, dia tak ada agama tapi dia mendokong nilai-nilai yang mana bukan nilai-nilai yang kata yang menghidupkan. Spiritual maksudnya menghidupkan, memberi makna, tujuan dan nilai, tapi based on dia punya thought, pemikiran. Macam kita based on agama, apa yang dia ajar. Jadi ini dua yang kita kena faham antara kita katakan keagamaan dengan kerohanian. Ya, kita sering mengatakan orang barat lagi integriti, ya, sebab dia mempraktikkan nilai kerohanian tersebut. Tinggal lagi sumber kerohanian itu berdasarkan pemikiran mereka, sedangkan kita berasal pada agama. Betul? Ya, menarik sekali penjelasan tersebut. Okay, kita pergi kepada soalan terakhir lah. Supaya tidak mengecewakan yang bertanya ya. Jadi doktor, bagaimanakah untuk membangkitkan semangat buat rakyat Malaysia dalam pembinaan tamadun bangsa yang menyeluruh, yang menggabungkan aspek intelek, budaya, agama serta institusi dan ekonomi? Okey. Jadi dalam hal ni bagi saya, pertama kita kembali mengenali diri kita. Okey, kembali mengenali diri kita. Yang kita ini perlu kepada development, kepada growth, kepada changes. Jadi untuk kita develop, kita dalam konteks intellectual kita perlukan ilmu.
Okey, jadi bila sebut ilmu itu kita kena faham ilmu untuk kita develop diri kita sendiri dan ilmu untuk kita develop kita kata persekitaran kita. Sebab ya, kita hidup di atas muka bumi ni, ada benda yang kita katakan resources, sumber itu Tuhan dah sediakan. So bagaimana untuk kita menggunakan sumber untuk memudahkan kehidupan kita? Right? Bukan saja-saja sumber itu. So kita kena gunakan ilmu. Right? Dan kita katakan itu dari segi macam mana kita nak grow ataupun nak develop dalam konteks ekonominya lah. Tapi asas kita kena faham, sebab tu worldview itu sangat crucial. Pandangan alam ataupun rujukan itu. So apa makna dalam kita berekonomi? Apa bermakna kita berpolitik? Right? Apa bermakna kita katakan bersosial? So inilah sebenarnya kalau kita tengok the philosophy, falsafah kepada sesuatu yang kita lakukan, the truth kepada itu kita lakukan itu kena jelas. Okey, kena jelas. Kalau tak, kita rasa macam ni. Sebab rujukan kita gunalah, aku punya bukan macam ni. Right. Begitu juga kita katakan macam ni dalam konteks itu dari segi intellectual. Kita grow spiritual. Kemakin akrab hubungan kita, kita makin kita katakan banyak nilai positif. Makin kita rasa hidup ini tenang, bahagia, full of love, compassion. Right. Sebab spiritual kita healthy. Dan begitu juga kita katakan physical, kita jadi fit. Yang mana kita depani hari ini, Malaysia antara champion kepada diabetes. Jadi itu benda yang kita kena faham, bahawa 3 komponen itu kita kena jaga, kita kena develop, kita kena grow, kita kena growkan dia. Okey, dengan kata lain untuk memberi keperluan yang diperlukan itu, memberi makan kepada makanan yang sepatutnya. Kata itu saja. Ya, terima kasih banyak atas penjelasan yang penuh semangat dan manfaat. InsyaAllah bermanfaat untuk semua penjelasan tersebut ya. Dan harap menjawab kepada yang telah bertanya. Dan berakhirnya sesi soal jawab ni, maka berakhirlah sesi telaah kita pada kali ini. Dan saya harap ya sesi ini dapatlah membuka ruang untuk kita bermuhasabah diri. Kita buat refleksi diri ya. Jadi untuk kita sendiri membentuk kita yang sebenarnya kita, dan sekaligus membangkitkan ataupun meningkatkan martabat ke arah peningkatan tamadun bangsa kita sendiri ya. InsyaAllah. Dan segalanya saya pegang perkara penting yang Dr. Ratna sampaikan di sini adalah hati kunci utama atas segala-galanya ya. Dan disebabkan daripada permulaan tadi saya dah mulakan dengan pantun, dengan serangkat pantun, maka cacatlah pula kalau tak saya akhiri dengan serangkat pantun juga. Jadi anak Pak Abu memasang kemah. Kemah dipasang di dalam gelap. Masya Allah. Pandemik berlalu meninggalkan hikmah, membina bangsa dengan ilmu dan adab. Terima kasih dan salam hormat pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.